Assalamualaikum. Hai semua. Selamat kembali ke channel Coach Al-Saleh. Kali ni saya tak pergi jauh pun. Kita buat short trip ke Lexis Port Dickson kerana ada kerja dan kita rehat untuk tenangkan fikiran dan juga luangkan masa bersama keluarga. Jom ikut perjalanan saya dari mula bertolak, check in, menikmati suasana resort, cari makan, tengok pemandangan pantai dan kongsi pengalaman sepanjang berada di sana. Kalau korang sedang mencari idea untuk short getaway hujung minggu, mungkin video ini boleh jadi inspirasi. Jom kita mulakan perjalanan. Perjalanan ke Port Dickson dari rumah aku mengambil masa lebih kurang sejam lebih. Aku memulakan perjalanan dari rumah aku melalui Highway Plus. Perjalanan yang pada mulanya agak lancar, tiba-tiba menempuh jam di Nilai disebabkan oleh kemalangan yang berlaku di jalan sebelah. Nasib baik jam ni tak panjang, ia baru bermula. Kami teruskan perjalanan hingga ke Seremban. Dari Highway Plus kami mengambil susu keluar ke Port Dickson dan akan memasuki lebuh raya Seremban Port Dickson sebelum keluar di persimpangan Lukut. Sepanjang lebuh raya Seremban Port Dickson, trafik agak lancar kerana kami bercuti pada waktu dari lebuh raya Seremban Port Dickson kami mengambil susu keluar Lukut dan akan melalui jalan dalam menuju ke Hotel Lexis. Kami melalui Pekan Lukut. Beginilah keadaan Pekan Lukut pada waktu kerja. Jalan agak tidak busy berbanding dengan di hujung minggu. Dari susu keluar Lukut, kami mengambil masa lebih kurang 15 ke 20 minit untuk sampai ke Hotel Lexis. Kita telah pun sampai di Hotel Lexis. Untuk masuk ke Hotel Lexis, anda perlu mendaftarkan nombor kad kereta di security. Macam mana nak bawa kecuali ni balik ni boleh faham Okay guys, aku baru je sampai di Lexis Port Dickson. Makin jauh sikit ni, so kena jalan sikit lah ke hotel. So stay tune eh. So aku ambil parking kat luar ni, kena jalan sikit lah untuk pergi ke lobby. Ada parking dalam tapi aku lagi suka parking kat luar ni, senang nanti nak keluar. Okay, kita jumpa kat lobby pula. Okey, jom kita masuk ke bahagian lobby hotel. Lobby hotel agak besar, kemas dan selesa. Ini adalah kawasan lobby hotel. Korang boleh nampak ada banyak bangku untuk menunggu. Sebelah tu tempat makan. Untuk ke bilik kita akan menaiki bagi. Bagi ni korang boleh ambil ke depan pintu masuk lobby. Untuk yang bilik jauh, nasihatkan kau ambil bagi. So dari bagi ni anda akan dibawa ke bilik anda sambil-sambil boleh menikmati pemandangan hotel ini.
Dah jauh juga kalau kita jalan kaki ke bilik. Aku nasihatkan kau orang ambil bagi sebab kita nak bawa barang sekali. Okey, dah sampai di bilik aku. Bilik 205. Okey guys, aku nak check in. Aku dapat bilik nombor 205. Kita tengok apa dekat dalam dia. Okey. Hai, macam ni dia. Ada ni. Tumpang ni. Pasang ni sekejap. Okey, apa ni? Ada bilik air. Ni ada semua ni. Cermin, towel semua ada. So ni bilik air kot. Lagi buka. Okey, ni bilik air dia. Okey, bersih. Kita balik. Ni kalau korang nak mandi, jacuzzi kot. Boleh mandi kat bilik ya. Okey, ni bilik air dia. Besar. Terus. Okey, ni kalau nak tengok air laut ni nampak dari sini. Tengok ke dalam pula. Mana bilik dia? Oh, okey, ni dia. TV macam biasa. Almari sikit. Ada baju. Bilik ni ada 2 katil. Okey. Ni bilik, ini meja untuk buat kerja. Model kan, model ni saja. Terima kasih lah. Ini dia. Ya. Selesa, luas dan nampak keluar pemandangan cantik juga. Ok, kita tengok keluar. Ok, kopi keluar ni di sini. Tu dia. So aku dapat bilik dekat tepi ni. Nampaklah pemandangan pantai semua. Air pun tengah pasang lagi. Tengoklah. So korang kalau nak datang BD boleh lah booking dekat Lexis Hotel ni. Chalet yang tapi dia tak ada, dia bukan yang ada kolam dalam chalet tu. Dia jenis yang ada jacuzzi dalam. So guys, okay, baring-baring dulu. Kita sambung. Bilik. Okay, inilah bilik dia. Okay guys, jumpa lagi. Okay guys, petang ni aku makan dekat Umi Restoran, tak jauh lah dari hotel Lexi ni. Makan tom yum. Makan nasi ya? Apa? Sama dah? Sama dah? Itulah yang sama dah tu. Balik kan? Graded nasi dah.
jalan-jalan dalam ni. So tadi kita sambung ke kedai sarapan. Okey, jumpa ke tempat kedai makan ni. Tempat ada lagut nasi lemak dengan roti canai. Kita tengok dia apa yang aku order. Ni dia nasi lemak kampung. Aku ambil sambal kerang dengan telur goreng. Tahan guys, sedap. Ni roti telur dia, style kampung. Makan dengan air, minum dengan air Nescafe. Inilah dia kedai dia, kedai style kampung dengan orang-orang yang nak pergi kerja. Ni roti kosong dia, nampak menarik kan, memang lembut. Ni pemandangan water chalet Alexis ni daripada parking yang terletak dalam bangunan hotel yang pemandangan dari tempat parking kan. Ni pemandangan pada waktu pagi lah. Chalet ada di Grand Alexis. Grand Alexis dan Alexis dia ada dia tempat yang berbeza. Okay guys, okay, aku baru je habis makan tadi breakfast. So ingat tempat ni nama Brisk Walk. Tapi tak jauh lah kot, dalam 2-3 km je. Biasa aku buat Brisk Walk ni sebelum makan, tapi ni sebab rumah aku ada meeting, so makan dulu. Meeting pukul 8, makan dulu. Ini baru kita buat Brisk Walk. Kita jalan-jalan dalam je lah, tengok berapa boleh jauh boleh dapat. Okay, jadi kita sambung. Wah, hujan lah guys, tengah-tengah hari ni hujan pula. So berapa lah tengok hujan macam ni, hujan di tengah-tengah air, sumber air. Tengah lama ni kan, first time tengok hujan. Hujan. Okay guys, nanti kita sambung lagi. Saya nak buat kerja sikit, dan saya buat kerja ni hujan dah. Alright, 3 petang kan, air dah mula surut. Boleh nampak kan ni. Aku nak bawa kau orang pergi pusing-pusing dalam Alexis ni, tunjuk kolam macam mana. Aku nak tunjuk apa yang kemudahan ada kat sini. Mungkin aku nak tunjuk jalan ke pantai, sebab dalam ke pantai dia kena keluar sikit. Okay, aku share dengan korang ni. Air pun dah naik balik. Kita nak pergi jalan ke kolam. Kita tunjuk ke kolam kat mana. Ok guys, tapi ni kolam Alexis. So aku tunjukkan macam ni je lah. Kalau dia nak ambil gambar kat dalam kolam ni, tak syok pula nanti. So ni kolam dia besar juga. Ni dia punya kafe. Kafe biasa orang-orang meeting kat sini lah, pakai guna kafe ni. Okay, kalau nak mandi kolam kenalah follow dia punya rule kat sini. Ni rule dia. Di sebelah kolam ni ada gym, tapi aku tak plan nak masuk gym pun ni. Ni gym dia. Kita bawa kad ni lah, kad bilik ni kita masuk. Ni bagi kalau kita nak kat bilik lah, orang boleh minta bagi ni hantar. Pakai EV boleh
jalan ke pantai dia kena keluar daripada bangunan hotel ni lah. Sebab kalau duduk dalam ni dia memang atas air, dia tak ada pantai. Kalau nak tengok pantai kena keluar daripada sini. So, kita jalan ke pantai. Tak jauh pun, dalam 100 meter ni tu. Okay, tunjuk pantai di sana. Okay guys, dah sampai dah kat pantai dia. Tak ramai orang pun sebab weekday kan. Ni pantai je lah. Orang duduk tempat yang geduk sini. Tengok depan pantai. Orang ini dulu. Lah, orang boleh pergi ke sini. Tidak. Pantai di waktu petang kan. Kalau nak tengok sunset nanti kita tengok ke dalam. Ada untuk kita tengok sunset dalam desa. Guys, kalau korang ada anak-anak kecil bolehlah main di kat taman ni, tapi hari ni macam tak buka je. Dia ada bicycle ride, mini kart, go-kart, merry-go-round, train ride. Ni train dia. Train dia. Ini tempat nak main go-kart je lah. Tak buka hari ni. Mungkin train ni akan bawa jalan pusing-pusing kat dalam lah. Aku nak pergi dekat tempat tu tengok sunset. Jom. Ok guys, ni adalah tempat untuk kita lepak untuk tengok sunset. Orang kat sini boleh ada matahari nak turun. Ada dekat Uncle Sam ni dari ikan bakar. Sudah sekarang Ikan ayam, telur, sotong goreng tepung, ulam, putih. Ini menu malam. Okey, dan pagi ni air pasang air naik tu agak tinggi air. Malam kita tengok
hal pula dekat KL ada meeting pula. Okay guys, kita jumpa lagi. Kita jumpa di lobi untuk check out, dan kita sebelum balik kita pergi makan-makan lah, makan kat kedai-kedai kampung kat sini. Okay guys, kita check out dulu. So ni ke lobi, kita check out. Ni ada kedai dia. Okay, kita jumpa. Aku nak berhenti makan sekejap lagi, di parking pula. Okay guys. Okay, kita dah settle check out tadi. So sekarang kita nak pergi ke tempat makan. Dari pagi tak sarapan lagi ni. So jom aku bawa korang ke satu kedai yang tak jauh daripada hotel Lexi ni. Kalau dari hotel ni lebih kurang dalam 5 minit je. Jom. Inilah kedainya, kedai Mak Abah Production. Kalau aku search dalam map tadi, dia jual masakan kampung. Inilah dia. Ada masak lemak, ada asam pedas, ada kari. Makan banyak masak lemak, cili padi lah kat sini. Korang boleh try. Asam pedas. Harga tak mahal sangat. Okey lah. Nescafe Ice. Makan dulu sebelum balik. Sama. Dah. Okey guys, inilah lauk yang aku ambil. Kampung ada asam lemak rebung, asam lemak daging, ada ikan bilis, dadah. Ni aku ambil ikan gembung goreng. Ni ikan goreng. So, memang lauk kampung lah. Orang boleh try kat sini. Rasa memang sedap. Tu aku tahu besar. Okey, pun dah kenyang, kita jalan balik ke Putrajaya. Okey guys, untuk kali ni inilah saja videonya. So kita jumpa next time, next video. Tak tahu ke mana lagi. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Jumpa next video. Terima kasih.